salam baru dia sedar, dia dah ingat rokok sujud. Apakah kaedah yang cepat? Maik semula. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yakin sekali dia sujud. Contoh, okey? Maka hendaklah dia sujud sekali lagi dan baca tayat akhir sekali lagi dan sujud sahwi, salam sekali lagi. Kerana tidak ada sujud sekali satu rakaat, semuanya dua. Atau satu tengah lepas Assalamualaikum warahmatullahi, yakin tak rokok. Daripada Fatihah, pas baca surah, terus duduk tayat. Terus suruh sujud. Tak ada rokok. Dia yakin kan? Maka wajib kena naik berdiri semula kepada qiyam, bukan naik kepada rokok. Naik kepada qiyam sekejap, sekadar tamakninah, rokok. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, sujud semula, tayat akhir semula, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Tapi kalau ragu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. 2 ke serokok tadi. Tidak lagi memudaratkan. Yang kata kena buat semula, yakin salah. Tapi bila baru lepas salam, kalau muwirid panjang dah, bercakap dah, makan nasi dah, bahan roti payang dah 15 butir, habis punah dah lah, kena buat semula tu. Okey? Lepas salam ragu, tidak berguna lagi. Lepas salam yakin, maka berguna. Basuh semula. Okey? Macam orang ragu kecing, tubik air kecing ke ketuk. Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku ketuk dah lagi tadi dalam semayang. Dah pakar dah. Mana? Sah dah semayang. Dia tak boleh ni dalam yang boleh berkaca kita sebelum salam. Yang selepas salam, kata ulama, ialah kita ragu tentang niat. Faham lagi? Niat jangan main. Niat ni perkara yang menyebabkan rosak semayang daripada awal lagi. Okey?